diri. Humble. Bang, abang nak makan belum bang? Dah tadi. Tahun ni puasa penuh abang. Oh, mestilah. Azam member saya yang ni, dia kata nak puasa penuh tahun ni. Hey. Boleh percaya ke? Tahun lepas dia tak dapat puasa penuh. RM1 dia kata. Ya. Boleh. Student ke apa korang? Student tu bang. Student. Student. Belajar mana? Kat ni Melaka. Ke? Baru macam balik Melaka ni. Aduh abang tak cek saya tu, tak kita boleh lepak sekali bang. Member saya yang kata nak puasa penuh ni belanja air. Kita pergi tengok drift bang. Oh. Gicoy. Coy main event tu. Aduh abang tak ajak saya. Kalau tak member saya yang tadi nak puasa penuh tu, dia belanja abang minum punya. Aduh. Macam mana member nak belanja Air minum? sedap. Puasa pun tak penuh. Dia tak puasa masa tu sebab dia cerit berit. Ini kali dia takkan cerit berit punya. Dia ABC dia kata. Dia ada 2 jantina bang. Insya. Assalam. Siapa ni? Waalaikumsalam. Guys, sebelah ni dia ajak saya fikir. Kasi kata lah. Kata Dia rasa- abang ni main-main je awal-awal. Saya rasa dia ada sultan ni, sebab tu dia ajak saya fikir ni. Ras, siapa sultan kamu? Haras, Gila. Aja gila nama dia. anja gila. Ya bang. Oh ya tu. Aja. Apa muka dia separuh? Dia cakap dia introvert. Hello. Saya introvert. Oh tu. Woi. Oi, Puk. Banyak duit kau. Sudah simpan. Esok kata nak kahwin. Dia lawan. Benar, thank you Azhar. Thank you, salam. Mesti masih ada. Ada anja gila masih ada. Kaina, thank you Kaina. Itu Ini, thank you Kak Ini. Lawan lah. Lawan lah. awak dah Puk. Lawan. Oh, dia lawan. Tak nak kalah lah kau ni Puk. Aduh kata nak kahwin tak jadi kahwin pula ni. Thank Puk you. seorang ni. Puk seorang ya. Mampu lah dia spawn Bang dia seorang je bang. Tak apa, dia kaya banyak duit tu. kau nanti tak boleh beli baku SE lah. Banyak duit dia tu. Kalau setakat bagi kamu N-Head 10 tu, ada banyak lagi duit dia tu. Murah rezeki dia. Murah rezeki dia. Dia member. Dia suruh cari lawan keras. Tengoklah muka asal separuh je. Saya introvert. Member dah bagi gift banyak-banyak, kau tak tunjuk muka. Tak, dia dengan saya. Alah, kita orang dah biasa jumpa. Mesti ada nak tengok reaction member dia dapat gift macam mana kan. Oh, dia dah tahu reaction saya macam mana. Orang ni kalau masuk Bagi singa tak? Naga. Bila nak sihat ni? Aduh, ay. Dan baik. Kak Manik, terima kasih Kak Manik. Thank you. Salah. Padu lah bang. Tanya Puk bang. Mana ada padu. Rasa je Ya ni. bang, tanya. Oh, Pok Bar kata keras sangat ni, Pok Bar kata. Baba, ayah kamu ke? Ha? Pok Ayah Bar. Saya panggil dia Pok Bar bang. Oh. Bukan. Saya panggil dia Pok Bar. Aduh. Sabarlah. Dia dah habis kau dah spam tadi kau tak nak. Dia nak top up lagi tu. Ha? Aduh, jangan macam tu bang, kesian ada. Siapa yang spawn seorang ni? Ayo, lagi satu Baba? game. Oh bingo. Ini satu game? Dah ada ML.
Bisa ni. Macam mana Pok? Mana nampak Dah nampak kau boleh buka. Aras, Ya. mana ada orang tanya member kalau nak fikir? Jalan je. Lepas tu. Nak maksa pula. Bukan masa. Saya tak pernah tanya-tanya orang macam mana boleh ke? Tak ada. Jalan je. Ada rezeki. Ada rezeki ada. Tak ada rezeki tak apa kan nak macam mana. Saya buatlah saja. Tadi dia yang suruh cari tadi. Oh, cari kawan lah. Ha. Dia nak hilangkan bosan tu. Dia duduk rumah. Ajaklah dia lepak. Dah ajak dia tak datang. Select lah Busy member. sikit. Dia busy sikit dia kata. Dia naik motor apa? Ha? Dia naik motor apa? Oi ni awet kau masuk ni. Bang bantai je si Aras tu. Okey. Yana baik. Yang tu je. Yana suruh saya bantai kamu. Aduh. Terseksa saya bang. Cik dah tukar pihak. Accept lah. Hello. Ha. Sekejap. ML. Kemandai. Aduh nak ML pula. Aduh ML pula bang. Macam mana ni? Dah lah pergilah ML. Okay, ML dulu bang. Assalamualaikum. Salam. Bang macam mana nak keluar ni? Aku tak tahu ni. Bang abang keluar boleh? Saya tak tahu lah. Oi, Saya tu buat. kau ibat pandai keluar tak kerti. Dua yang tengah ni. Okey, jap. Ni bang view. Tak adalah anjing. Oh, ni kawan ni. Aduh, mana ada ramai. Dia. Tapi dia invite saya tadi je. Kamu yang suruh kan. Kebetulan dia ajak fikir sebab saya tengah cari booster. Memang kena sangat waktu dia. Tepat pada waktu. Saya memang tengah cari orang fikir sebab saya nak cari booster. Dapat 2 biji booster. Alhamdulillah. Terima kasih. Dua katul booster. Nak pakai esok ni. Saya nak cari 30 ni. Macam mana anjing gila? Anjing gila nak gang dengan saya tak? Dengan saya kena lepak live saya lah. Tak apa. Tap-tap pun okey je. Saya okey je. Anjing gila nak macam mana? Guys, korang dah makan belum? Kenapa banyak viewer baru masuk ni? Apa admin saya dah buat dekat akaun saya ni? Saya fikir besok bukan malam ni. Saya rasa dia boost saya punya live kot rasanya. Alhamdulillah Luz. Besok lah sepatutnya. Bos, janganlah hari ni. Lagi besok tak ada view. Saya besok saya fikir. Dah makan host? Dah. Saya makan nugget tadi. Saya tertidur tadi. Saya ngantuk lagi ni sebenarnya. Tapi saya nak cari booster dulu. Betul. Dah dapat booster. Saya sambung tidur balik lah. Kan? Jadi kadang tujuan kita nak cari booster ni. So you guys semua teman saya cari booster. Okay? Boleh? Boleh ke? Okay, mantap. Tapi saya nak invite siapa ni Nak invite random kena borak pula. Rambutnya model pucuk jambu ya bang? Bukan. Ini bukan model pucuk jambu. Ini model pucuk kamu. Kalau kamu tak punya pucuk, bukan kamu punya lah itu.
Lagi punch card. Booster ku expired malam ni. Yang booster nak expired nanti dilempar aja di waktu PK ya. Dibuang aja. Kerana besok PK-nya saya malam. PK saya besok malam. Dalam. Hello, yeah, welcome to my live stream. Don't forget to follow me, okay? Guys, are you guys just coming as new viewer here? And Bang Adi live host. Bang Adi live mesti dia jualan kat Ida. Dia tak jualan. Kak Salawati, hello. Hello, mana? Siapa ni? Kal mana ni? Kat rumah. Bang Adi nak buka ni lah. Tak buka undangan. Tak boleh lah fikir dengan orang tak buka undangan kan. Kita nak ngobrol-ngobrol kali. Ngobrol PK-PKan. Malam dancer. Mana dancer buruk ni. Bang Hafiz awet muda kayak umuran 15 tahun. Ya, pasal invite dia. Cari handsome macam mana? Handsome dah ada kat sini kan? Handsome dah ada kat sini, nak cari handsome macam mana lagi? Oh, Bang Adi tengah match. Bang Adi tengah fikir dengan siapa? Melampaui setengah umur. Umur saya berapa? You macam tahu je umur saya. Umur saya 26. Kalau dibagikan 2, umur saya sekitar dalam 13 tahun. Mudanya saya. Bukan 40 ke? Mazna, umur kamu apa Mazna? Jujurlah. Assalamualaikum bang, Waalaikumsalam Mikia. Dah ketawa pula. Orang tanya dia ketawa pula. Royal King. Assalamualaikum absent. Waalaikumsalam. Merpati putih. Macam aku pernah lihat. Tapi di mana ya? Sama dengan kamu host. Oh ya. So kiranya Mas 26 lah. Kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahang lah, saya panas lah guys. Gak jadi fikir. Kenapa gak jadi fikir pula? Jadilah besok jam 9 malam masuk kak. Top up banyak-banyak
top up kak pergi collect kurun punch card saya pun cukup lah. Okay. Nak kata tak top up tak apa, it's okay. Janji akak pergi cari korun, akak punch card saya pun jadilah. Seriously, honestly, itu pun dah cukup untuk saya. Tengok akak punya 1,300 banyaknya. 1,300 tu bisa ini Kak Syahan, bisa train, bisa corgi, lahir. Bisa dong, masa sih nggak bisa? Bisa lah dong, masa sih nggak bisa? Sebab tu doa je lah supaya menang. Amin. Saya dah lama guys tak fikir Inter. Berapa bulan Zura ni. Seramnya weh. Apa yang seram kat Shima? Agak-agak kuat ke? Saya tak tahu. Saya tak boleh nak judge orang tau by follower ke. Korang survey-survey lah tengok dia live kan. Dia pun tak follow saya lagi. Survey-survey lah, cuba tengok. Tengoklah gifter dia level berapa, sultan dia macam mana. Saya dah lama tak fikir. Saya tak nampak VT dia fikir. Adalah dia post. Dia ada post lah. Oh, tak, bukan VT dia fikir. VT fikir dengan saya. Selalunya orang tak post pasal VT-VT ni. Dia sultan. Dia tak suka show off maybe. Jalan Gombak lama seram lah weh. Saya dah pergi 2 kali dah kak. Siap ada orang tahan lagi. Cewek pegang patung jam 3 pagi nahan kereta saya. Saya buka tingkap. Tengok. Wah seram. Tak boleh. Kak Ina jom live bikin sama papa. Ish, apaan sih kak? Mengajar pegang sama dia. Kenapa suruh saya? Agak lain. Kamu aja pergi PK sama dia. Lagi bikin syuting cerita seram lain. Kok kamu artis ya kak? Kamu aktor ya? Aktor? Oh alah bro, saya tahu kamu itu sebenarnya aktor. Iya, oh alah. Kamu seleb ya?